Hai guys, Volvo ES90 ES90. So kita tengok apakah kelebihan kereta ini ada di roadshow. So tengok di belah depan dan belah tepi. Ini dia Volvo ES90 yang baru. Ada banyak orang, so kita tengok spek sikit dulu. Ada 4 warna warna pilihan: Vapor Grey, Crystal White, Denim Blue dan juga Onyx Black. Dalaman interior hanya satu warna saja, iaitu charcoal interior dengan birchwood deco. Okey, kita tengok sistem apa yang dia datang. Bateri 92 kWh, lithium ion battery, ada air suspension. Dia punya display ada heads up display 14.5, center infotainment dan untuk driver 9 inci 9 inci, datang dengan Bowers and Wilkins sound system, wireless Apple CarPlay, wireless phone charging. Safety memang terbaik lah untuk Volvo. Rim size gila 20. Okay, pilot assist 360, power front seats, dan kita tengok okay, power kereta 245 kWh power. Kereta ni kereta EV. Maximum power dalam horsepower ialah 333 horsepower. Maximum torque 480. Kereta ini datang dengan single speed auto transmission. Okay, 0 to 100 6.6 saat sahaja. So bateri dia jelas 92, dah bagi tahu dah. Dia punya WLTP range range up to 651 lah. Up to 651 km. So charging paling penting, charging. Kalau home charger satu single phase menggunakan masa 15 jam. Kalau 3 phase 11 kW 10 jam. So kalau anda di DC charger, di public charging, kalau charger dia 50 kW, anda akan menggunakan 82 minit untuk charge daripada 10 ke 80%. Kalau DC charger yang lebih hebat 350 kW, anda akan mengambil masa 22 minit sahaja. Dan last harga kalau personal registration 339,888, kalau company registration 340 0.88. Datang dengan 5 tahun warranty dan 8 tahun atau 160,000 km bateri, warranty untuk bateri. So kita tengok profil tepi. Ini dia profil tepi kereta ES90. Nampak seperti sebuah kereta yang sangat besar. Hampir-hampir ada karakteristik Toyota Crown yang sedan tu. So kita tengok kereta dia terjongkit sebab dia menggunakan tayar yang begitu besar lah, 22 inci. So di belakang boleh nampak hitam dan putih. Kita tengok dalaman. Ada lampu di bahagian sana. Okey, ini ialah fastback lah. Fastback, so dia menurun. Dan kalau tengok ruangan boot tak besar sangat pun. Tak besar sangat. Ini ialah untuk orang yang mahu lifestyle yang sporty lah. Lifestyle yang sporty. Tapi apa yang menarik? Lampu Volvo memang menarik. And then dia ada lampu di sini. Ada lampu di sini. So satu feature yang lebih berbeza daripada sedan-sedan yang lain, dia punya third brake light di dalam. Di dalam kalau bumbung, ini warna bumbung dia. Kita tengok bahagian tepi dia punya wing mirror, dan tengok dia punya cermin di depan tau. Tak ada apa-apa penutup. And then dia ada kamera di sini. Door handle. And then dia punya, yang ini gloss black. Kereta mewah biasanya gloss. Rupa tengok rim rim besar bodak, datang dengan tayar Pirelli. Apakah saiz tayar? 285/35 R22. Rim mega besar boy. Memang terkejut. Tengok full length door. Bila buka sampai ke bawah okey. Dan kita tengok apakah rasa interior dia. Memang cantik lah, memang cantik. Kereta-kereta Volvo semua memang cantik. Chrome dan dia ada finishing kayu
Birchwood. Birchwood, Bowers and Wilkins sound system. Di sini memang menarik, soft touch, dan dia punya door nak tutup pintu kena tarik daripada sini dah. Designer. And then tengok dia punya butang-butang gloss black, and then dia punya tempat nak buka pintu ni di sini di bawah soft, dibaluti dengan material yang lembut. Okay. Volvo punya seat, dia punya adjustment lain macam sikit. Anda boleh macam ni, macam tu, tolak ke depan, tolak ke belakang, dan ada satu butang So dia ada thigh support. Dan kau tengok dia punya seat. Okay. Dia punya cockpit, ini pemenangan cockpit anda. Memang cantik lah, cantik. Di bahagian ini soft, di bahagian ini birchwood, ada chrome, and then dia punya gear di bahagian sini, dan steering. Kita tengok pedal biasa je. Kita masuk ke dalam. Okay, so bila kita masuk ke dalam, rasa dia senyap boy. Okay, dia punya screen di sini 9 inci sahaja 9 inci. Yang ini 14 inci lebih tadi. So dia ada wireless Apple CarPlay, Android Auto dan lain-lain lah. So dia punya screen panjang dan finishing cantik lah, mewah lah. Ini ada macam ni boy. And then di bawah ada juga kayu, ada wireless charger di dalam, 2 cup holder, dan pemandangan kokpit anda ke tepi lah. So di depan ada lagi satu sound system dan ada heads up display. Tengok dia punya finishing dia punya cermin, dia punya rearview mirror pun lain macam sikit. Lain macam. Okay, and then dia punya yang ini. Kereta mewah memang lain sikit daripada kereta-kereta China lah. Tapi ini pun daripada China juga, angka rasa. Sebab dia punya design semua ada di China, based on China. Tapi tengok dia punya design filosofi lebih kepada Eropah. So dia punya center console terbuka. Dalam ada lampu dan ada getah. Very nice lah. Kita tengok apakah rasa di sini. Yang ini kena buka daripada sini lah, macam mana ni. Angka kena belajar lah. Boot, kau buka boot daripada sini. Driver adjustment, glove box. Glove box. Tengok. Hei, jangan main-main ni. Kita tak pakai butang lagi. Kita main elektronik semua. Okey, dalam ada fail Ada kapet. Tutup kena manual lah. Tapi rasa kosong. Sekali lagi. Okey, kau tekan untuk buka. Rasa kosong sikit lah. Ada sedikit kecewa dengan rasa kosong dia. Okey. Seatbelt boleh adjust satu saja. Ada banyak speaker lah. Ini semua Bowers and Wilkins kan. So banyak feature. Satu barang kau tengok. Angka duduk, seat dia memang seat the best. Okay, memang biasalah. Aku nak buat video je memang banyak orang Okay, tengok pintu belakang Pintu belakang sama soft, material soft, kayu, chrome, dan tempat tutup pintu dia memang menarik lah. Macam ni, kau tarik benda ni So benda ni boleh tahan, agak solid juga. Dan di bawah pun dibaluti dengan kulit lah, rasa dia macam kulit. Tapi satu barang, kau tengok dia duduk agak rendah So untuk orang tinggi macam ni, kaki tergantung. So tengok di belakang ada kayu juga, ada feature kayu. Dia punya chrome, kulit soft. Sini ada sedikit ventilasi Dia bukan aircon vent tapi dia kecil. Tapi ada angin ada angin. Rasa macam ada angin sikit. Ada lampu di bahagian bawah. Okay, so kita masuk ke dalam. Okay, angkat di dalam kau tengok kaki angkat terjongkit. So terjongkit. Kaki terjongkit, kepala. Ada panoramic roof tapi 2 jari lah, tapi dia tak ada cover. So ke cermin ada 4 jari. Rasa okey sebab dia punya view ke atas ialah panoramic roof, dan dia mempunyai teknologi untuk mengelabukan ataupun menggelapkan cermin So dia seperti kereta-kereta EV daripada
US lah, di mana dia ada teknologi untuk gelapkan cermin. Okey, lampu di sini lampu di sini, ada hook di sini, ada speaker di sini, speaker di sebelah pintu. Ada tak speaker di belakang? Ada speaker kat belakang di sebelah sana. Nampak speaker di sana. Okay. So aircon, ini aircon dia. Tapi panas, kenapa panas? Kenapa panas? Angin yang panas keluar. Okay, dia punya design pun cantik lah, ada chrome. Anda boleh control di sini, ada seat heating seat heating. Patutlah panas, seat heating. And then di bawah ada dua USB-C. Kalau korang boleh nampak, dua USB-C. So, pemandangan kokpit anda, ada orang kat depan. Ada satu tingkap kecil di sini. So, itu je di belakang dia. Pintu belakang dibuka agak lebar, hampir ke 90 darjah. So boot korang dah nampak. So ini dia lah Volvo ES90 secara ringkas dan secara cepat. So 388,000. Adakah anda akan beli kereta ini atau mencari kereta lain? Ini sedan sedan. So memang di satu persimpangan yang dilema lah. Apalagi 388,000. Kau beli ke kereta sedan lagi ataupun kau beli kereta-kereta seperti SUV. So bagi tahu uncle di dalam bahagian komen sama ada kau akan beli. Kita tengok bahagian depan. Tadi lupa tengok bahagian depan. Datang dengan lampu trademark Volvo lah. Bahagian depan semua dah kemas. Kereta EV tak payah ada grill. Di depan ada kamera. Logo Volvo pun sudah disimplis minimaliskan. Dan ini rupa dia. Di bahagian bawah ada sedikit setting chrome dan gloss black. So itu saja. Dia punya bahagian enjin kau nampak macam ni. Boleh tahan lah. Okey, kita tengok apa yang ada kat depan. Okey. Dia small compartment. Kita ada tempat yang kecil untuk letak barang. Ini dia punya kabel. So tengok bahagian depan kemas dan bersih lah. Kemas dan bersih. Kau tak boleh letak banyak barang. Hanya kabel dia saja. Ini rupa dia. So itu saja Volvo ES90 ES90. Kita jumpa lagi. Bye bye.